Dan kenyataan Victor Chin minggu ini sebenarnya lagi parah lah. Dia bukan level 1, level 2 lah. Dia level 3 ni. Yang Victor Chin sebut ini, dia dah sampai ke peringkat yang hipotesis yang ketiga, yang paling berbahaya. Sebab level peringkat pertama dia tak tahu, peringkat kedua dia tahu tapi dia tak ambil tindakan, peringkat ketiga ni dia tahu, dia ambil tindakan, tetapi tindakan itu ialah bersekongkol dengan penjenayah semua ni kan. Itu level dia kan. Level ketiga ini yang Victor Chin dah bersuara sekarang ni. Level ketiga itulah yang disebut oleh Bloomberg bahawa ada persengkongkolan. Cuma Bloomberg menulis mengenai SPRM. Victor Chin menulis, dan kenyataan Victor Chin minggu ini sebenarnya lagi parah lah. Dia kata jangan siasat saya saja dan bukan SPRM saja, yang lain-lain pun siasat juga, terutamanya yang melibatkan pengubahan wang haram ataupun amla, kerana yang itu yang sedang digunakan untuk menekan. Jadi so itu tiga level kan. So setakat ini hipotesisnya ialah dari segi sejauh mana dia telah menyirap lah yang terdedah kepada sistem kerajaan ni. Dia bukan level 1, level 2 lah, dia level 3 ni. Maksudnya tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa dituduh sebenarnya bersekongkol dengan penjenayah untuk memudahkan penjenayah. Dia dah jadi partner tau. Dia bukan protection money saja kan. Okay. Itu layer keterdedahan agensi penguatkuasa semua ni kepada jenayah kan. Baik. Dekat mana politician masuk? Bayangkan kalau satu kegiatan saja penyeludupan rokok dia sampai 30-40 bilion setahun kan. Kalau kita lah kan, masa kita buat invoke, campaign semua kan, kita kan kalau buat untuk kutipan dana, kita buat majlis makan malam, kita pun jual lah untuk dengar aku bersuara, bercakap, bagi ceramah ni kan. Satu tiket RM100 kan. Lepas tu kena tolak. Sebenarnya dana yang kau dapat daripada satu tiket tu mungkin RM20 je. So penuh dewan datang ni, 1,000 orang datang kan. 1,000 orang datang, untungnya RM20,000 kan. Itulah kalau dengan cara yang betul lah. Tapi bayangkan betapa banyaknya duit yang ada dengan underworld ni, maksudnya kegiatan haram, kongsi gelap semua ni kan. Mainan je setiap tahun dia 20 bilion, 30 bilion kan. Mainan je semua kan. Jadi bagaimana cara kegiatan jenayah ini memastikan bahawa pihak-pihak yang berkuasa, yang boleh tangkap dia semua ni, macam mana dia nak pastikan sama ada dia boleh kau tim ataupun yang sampai ke peringkat ketiga tadi tu sebenarnya boleh jadi co-conspirator sekali lah, boleh bersekongkol kan. Satu ialah dia kena bayar semua lah, jadi yang dekat agensi penguatkuasa lah. Tapi agensi penguatkuasa tu kadang-kadang dia pun ada undang-undang, dia takut semualah. Dia ataupun dia perlukan protection daripada atas, sebab hanya orang yang berada di kedudukan tertentu yang boleh membantu. Jadi diperlukan pangkat itu, diperlukan kedudukan ini kan. Di situlah datangnya ahli politik. Sebab ahli politik inilah yang jadi orang-orang yang berpengaruh, yang sebenarnya boleh mencatur siapa pergi kat mana, siapa jaga mana. Jadi akhirnya dia create satu lagi ekosistem yang menghidupkan keseluruhan ekosistem jenayah tadilah kan. Dan oleh kerana duit dalam kegiatan jenayah semua ni banyak sangat kan, puluh bilion bersepak. Jadi ahli politik pula dia memang suka kan duit mudah kan. Sebab itu yang kononnya Ramanan ke apa semua tuduh akulah, dia ni tak baik akar umbi, dia tak jaga akar umbi. Memanglah aku takkan bagi duit ni
Kan gila engkau bagi duit kat orang, kerana bagi duit kat orang itu is the antithesis of everything yang kita stand for. Setahun sekali jumpa makan boleh lah, tapi satu kepala RM1,000, satu kepala RM2,000 saya beli, untuk jadi sekian saya perlukan 5 juta sekali kempen. Itulah yang budaya politik, itulah yang membuka kepada perlunya wang yang banyak dalam untuk menjadi ahli politik. Bila perlunya wang yang banyak, siapa yang ada wang? Kongsi gelap lah. Kan? Dan kongsi gelap ni mungkin dilihat lebih mudah. Sebab apa? Kalau cara dulu untuk dapat wang, rasuah cara dulu ialah aku kena bagi projek kat kau. Jadi untuk aku bagi projek kat kau, aku nak kena navigate tender, pumpang semua ni, procurement semua. Nanti silap-silap hari masuk penjara, payah semua kan. Sekarang ada shortcut. Tak apa. Tak ada melibatkan tender, tak ada melibatkan projek semua gini. Hanya pastikan jangan tangkap yang itu terlepas bolos sana gini. Aku dapat lah tiap bulan berapa. Jadi dia memang political. Kalau tak berhati-hati, ekosistem ini akan membolehkan wujudnya political funding alaf baru. Dia macam digital e-wallet dah kan. Cuma yang akhirnya terdedah sampai meletup ni ialah kerana wang-wang itu akhirnya masih lagi perlu dicuci. Dan bila masih lagi perlu dicuci, dia pergi ke saham, bursa, counter semua ni. Itulah yang akhirnya melahirkan watak-watak yang didedahkan di dalam laporan Bloomberg lah. Termasuklah tuduhan mengenai Tan Sri Azam Baki dan pegawai-pegawai SPRM, tuduhan terhadap Andy Lim yang dilihat sebagai kaki pencatur dan juga penghubung di antara corporate mafia yang nak mengambil alih syarikat-syarikat ini dengan macam mana dengan SPRM. Kemudian lawyer Datuk apa dia? Chong Lung Man contohnya kan. Baik So itu memahami ekosistemnya.